Setelah tamat waktu mengundi mengikut waktu yang telah diwartakan dan selepas tempat mengundi ataupun saluran mengundi telah ditutup, Ketua Tempat Mengundi KTM bersama-sama kerani-kerani pengundian akan membuat persiapan untuk proses pengiraan kertas undi. Proses ini akan dilaksanakan di hadapan ejen-ejen mengira undi yang telah dilantik oleh calon-calon pilihan raya yang bertanding. Namun begitu, sekiranya ejen-ejen ini tidak hadir ataupun tidak mencukupi, proses pengiraan kertas undi tetap akan dijalankan. Sebelum proses pengiraan kertas undi bermula, KTM hendaklah terlebih dahulu menyelesaikan dan menyempurnakan borang 13 dengan mengisi bahagian B, C, D dan E borang 13 tersebut. Setelah selesai menyempurnakan borang 13, proses pengiraan kertas undi akan bermula dengan pengiraan kertas undi di dalam peti undi. Mari kita saksikan proses-proses pengiraan undi selepas ini. Marilah sama-sama kita melihat proses pengiraan kertas undi. Pertama sekali, kerani mengira undi akan menunjukkan semua dulang kosong kepada ejen mengira undi. Kerani mengira undi akan memotong ikatan telinga peti undi dan tuangkan isi peti undi ke dalam dulang undi belum dikira. Tuangkan ke semua kertas undi yang berada di dalam peti undi tersebut. Tunjukkan peti undi yang telah kosong kepada ejen mengira undi. Peti undi bolehlah diletakkan ke tepi terlebih dahulu dan kerana mengira undi akan mula mengira kertas undi. Kertas undi akan dikira dalam bilangan 10 dan ikat. Ikatan 10 tersebut sekiranya mencapai jumlah bilangan 100, gabungkan ikatan 10 ke dalam bilangan 100 dan ikat. Selepas selesai, semua kertas undi dikira dan diikat, kerana mengira undi akan menjumlahkan bilangan kertas undi di hadapan ejen mengira undi. Jumlah tersebut akan direkodkan oleh KTM ke dalam borang SPR 757, iaitu catatan bilangan pengesahan kertas undi. Sebelum proses memaparkan kertas undi diteruskan, KTM perlu semak bilangan kertas undi di dalam borang SPR 757 dengan bilangan yang dicatatkan pada bahagian E borang 13. Proses pemaparan boleh diteruskan sekiranya bilangan kertas undi sama banyak ataupun kurang berbanding bahagian E borang 13. Seterusnya, kaedah memaparkan kertas undi akan dilakukan oleh kerani mengira undi. Kerani mengira undi hendaklah memaparkan kertas undi dan teriakkan nama ataupun simbol parti ataupun simbol bebas yang dipilih. Kertas undi akan dimasukkan ke dalam dulang calon yang dipilih sekiranya memenuhi kriteria, iaitu kertas undi bertanda dengan jelas dan pilihan dibuat kepada seorang calon sahaja. Paparkan satu persatu kertas undi yang dipilih. Sekiranya kertas undi tidak ditanda dengan jelas ataupun pilihan dibuat tidak merujuk pada seorang calon sahaja, kertas undi hendak diletakkan dengan ragu dan dimasukkan ke dalam dulang ragu. Setelah selesai peti undi belum dikira ditunjukkan kosong kepada ejen mengira undi. Terusnya proses pengiraan undi akan dibuat. Sebelum itu, KTM akan memutuskan undi ragu terlebih dahulu.
Kaedah memutuskan undi ragu akan diputuskan oleh KTM dengan menentukan sama ada kertas undi ragu tersebut boleh diterima ataupun ditolak. Sekiranya kertas undi tersebut diterima, KTM akan copkan cap diterima di belakang kertas undi dan menurunkan tanda tangan di belakang kertas undi. Dan kertas undi tersebut akan dimasukkan ke dalam dulang calon yang dipilih. Manakala sekiranya kertas undi tersebut ditolak, copkan cap ditolak di belakang kertas undi. KTM menurunkan tanda tangan di belakang kertas undi. Asas-asas dalam memutuskan undi ragu bolehlah dirujuk kepada buku cara-cara memutuskan undi ragu yang dibekalkan kepada KTM. Setelah selesai, tunjukkan dulang undi ragu yang telah kosong kepada ejen mengira undi. Seterusnya, kerani mengira undi akan mula mengira undi yang diterima oleh calon dengan kiraan 10 dan ikat, dan juga digabungkan ikatan 10 kepada 100 dan ikat. Setelah selesai pengiraan kertas undi mengikut calon dibuat, kerani mengira undi akan menjumlahkan di hadapan ejen mengira undi bilangan undi yang diterima oleh setiap calon. Dan KTM akan merekodkan keputusan yang diperoleh oleh setiap calon ke dalam borang SPR 764, iaitu penyata awal pengiraan undi. Rekodkan undi yang diterima oleh calon-calon yang bertanding dan juga rekodkan kertas undi yang ditolak. Selepas selesai, KTM akan membuat. Begitulah tadi proses-proses pengiraan kertas undi dilakukan. KTM akan merekodkan keputusan yang muktamad yang diterima oleh calon-calon yang bertanding ke dalam borang 14. Bagi cara-cara pengisian borang KTM, iaitu borang 13, borang 757, borang 764 dan borang 14 akan saya tunjukkan di dalam video yang lain nanti. Sekian, terima kasih.